Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting. Okey, hari ni kita cuba buat konten. Kita nak tengok perbezaan kelajuan di antara meter Elite. Okay, meter Elite model ini 150S. Kita start dulu. Okey, kita nak tengok apa beza kelajuan di meter dan kelajuan di waste nanti. Okey. Okey, kita dah set waste kita dan nanti korang tengok berapa jauh perbezaan antara kelajuan GPS dan kelajuan meter ni. So korang bolehlah nilai-nilai nak beli ke dan nak beli ke kan. Alright, let's go. Sekarang kita lajukan sikit video kita. Kita nak cari tempat yang kita boleh downhill. Sekarang kita uphill. Kita nak cari downhill yang boleh kita pergi laju terus. Korang boleh tengok nanti waktu saya bawa 90 km/h, berapakah perbezaan di antara meter Modenas dan meter yang tertera pada Waze GPS. Okey, sekarang kita boleh nampak saya sedang downhill. Okey, korang tengoklah meter saya 66, 67, makin lama makin naik sampailah 90. Okey, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Kita tengok waktu 90 berapakah meter pada Waze, pada GPS. 84, 85, 86, 87, 88, 89. Okey, belum 90 meter pada Waze 82 km/h. Bermakna perbezaan di antara meter Modenas dan meter GPS adalah lebih kurang 8 ke 10. Saya boleh katakan 8 ke 10. Mungkin 8 lah, ataupun 9. Okay, so korang rasa macam mana? Okey ke tak okey? Saya rasa tak heran lah, semua motor-motor kebanyakannya beza antara meter motor dengan GPS hanyalah lebih around 5 ke 10 km/h. Okay, so saya tak pelik lah kalau ada perbezaan ni. Baiklah, sekarang kita tak nak cakap pasal perbezaan meter GPS. Saya tak pernah lagi sembang tentang spesifikasi Modenas Elite 150S. Okay, jom kita bersembang. Okay, kita bercakap tentang dimensi motosikal ni. Okay, panjang keseluruhan adalah sepanjang 1970 mm. Macam mana? Okay, tak okay? Kemudian kita bercakap tentang lebar motor ni. Lebar dia adalah 740 mm. Okay. Kemudian tinggi keseluruhan Modenas Elite adalah 1160 mm. Manakala jarak antara roda adalah 1390 mm. Bila kita bercakap tentang enjin, okay, saya ada dengar Modenas Elite 150S menggunakan enjin ataupun CVT, enjin daripada Vespa. Wallahu alam, saya tak berani confirm. Tapi antara detail-detail enjin adalah Modenas Elite menggunakan sistem penyejukan cecair ataupun kita panggil apa, fuel injection.
4 lejang, painjak dan 1 silinder. Kemudian nisbah mampatan adalah 11 nisbah 1. Sistem pencucur tak lain tak bukan menggunakan ECU. Okey, sesaran motor ni ataupun cc 149. Okey. Kemudian sistem penghidup menggunakan elektrik, fully elektrik. Kemudian sistem bahan bakar menggunakan sutikan bahan api. Okey. Alam pencucur menggunakan torch PN8 RT1, RT1 atau RT1. Minyak enjin menggunakan 20W-40. Kemudian jenis minyak transmisi yang digunakan adalah SAE 90GL-5. Manakala kapasiti tangki minyak adalah 12 liter, antara yang terluas lah, bukan terluas, terbesar di antara kelas-kelas dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada transmisi. Okey. Modenas Elite menggunakan transmisi CVT, iaitu Continuously Variable Transmission. Jenis clutch adalah Dry Centrifugal. Sistem pemacuan tak lain tak bukan Automatic CVT. Kita bincang tentang saiz tayar hadapan dan belakang. Saiz tayar hadapan 110/70, saiz 13. Manakala saiz tayar belakang adalah 130/70, saiz 13. Modenas Elite 45S menggunakan suspension hadapan iaitu teleskopik, manakala suspension belakang menggunakan twin shocks. Okey, sekarang kita bercerita tentang brake. Brake hadapan menggunakan Cakra ataupun disc 230mm, sama juga dengan brake belakang menggunakan disc 230mm. Dan motor ni tidak ada ABS, tapi saya secara jujur saya dah gunakan motor ni. Brake dia walaupun tak ada ABS, tapi alhamdulillah sedap, cengkam tapi tak cengkam sangat, sedang-sedang sedap. Okay. Alright, sekarang kita nak bercakap tentang apa lagi? Tentang lampu. Okay, kita ulang balik. Lampu Modenas Elite menggunakan fully LED. Okay, saya ada share video sebelum ni. Lampu depan sangat terang, lampu high beam pun sangat terang, lampu passing light pun sangat terang, lampu kiri kanan, kita panggil lampu apa, side lamp. Okay, pun cantik. Dia bercorak lah, bukan bercorak, macam mana kita nak kata, lampu signal dia unik lah. Nanti korang tengok sini dalam video. Kemudian lampu brake pun cerah. Lampu nombor plate pun sangat-sangat cerah. Itu pun LED. Alright. So kita nak cakap pasal apa lagi? Dan ada yang ramai tanya aksesori Modenas Elite ni sebenarnya kita boleh banyak gunakan aksesori daripada NMAX lah. NMAX, cuma korang kena hati-hati, kena check dulu sama ada NMAX V1 atau V2 atau V3. Okay, antara saya dah beli adalah balance bar. Korang boleh tengok dekat video depan di paparan sekarang, balance bar yang saya buat gantung handphone ni. Dan saya juga dah pasang monorack. Monorack pun daripada NMAX juga, version 2. Top box pula saya pakai top box brand of X. Itu je. Saya ni bukan kaki modi. Saya rasa apa yang saya perlukan semua dah ada, semua dah mencukupi.
Okey, baik. Sebenarnya kita ride nak pergi beli makanan untuk rumah daripada tengah hari sampai ke malam lah. Okey, so ni makanan kita penuh dalam satu box. Kenapa? Apa ni? Kita kan cuti hari ni, isteri kerja. Jadi mood nak masak tak ada. So kita beli makanan ni sampai malam lah. Now korang tengoklah performance motor ni naik bukit. Depan ni bukit pendek lah. Okay, bukit pendek tak ada masalah. 77, 76. Kita tak pulas pun, kita biarkan jalan sendiri. Okay, sekarang kita nak pergi ke bukit yang panjang sikit. Kat sinilah korang boleh nilai sama ada motor ni larat ke tak larat naik bukit. Okay, 82. Kita tak pulas kan, kita just maintain je. Dia memang akan drop sebab saya tak pulas. 76, 75, 74, 73. Okay, maintain lah 72. Belum pulas habis. Kalau pulas habis, saya rasa boleh pergi 80-90 km/h dan mungkin boleh pergi 100 km/h kelajuan naik bukit. 473. Saya lock kat sini lah sebab saya masih pantang. Kita tengok, saya ambil corner. So memang sedap ambil corner. Okay, kalau korang ada apa-apa nak tanya lagi, korang komen je kat bawah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Dan
Like banyak-banyak, okay? Subscribe banyak-banyak. Okey, kita dah sampai. So korang boleh tengok tadi berapa perbezaan antara GPS dan meter motor. Dia agak banyak juga beza, dalam 7 ke 9 lah perbezaan kelajuan GPS dan meter motor. Okey, saya rasa itu sahaja video saya pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang semua, terutama pemandu Modenas Elite 150S. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Zas.